Sampai saya tak ada suara, Suzali bully saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya nak ceritakan adalah tentang camp ini dan feedback pada camp ini. Apa yang saya dapat dan pengajaran yang saya dapat daripada camp ini ialah camp ini sangat bermanfaat kepada saya kerana Abang-Abang Fizi dan juga khususnya Suzali memberikan banyak ilmu kepada saya. Saya sangat bangga kepada Suzali. Sampai saya tak ada suara, Suzali bully saya. Dan apa yang saya dapat pengajarannya yang paling penting iaitu kita dapat memilih pemimpin yang bagus. Contohnya macam kita buat kumpulan, kita pimpin dan kita tengok anak buah tu boleh tak ikut arahan kita. Dan anak buah tu pula, contoh kita jadi anak buah, kita boleh tak ikut pemimpin tu. Di situ kita boleh belajar macam mana kita nak pilih pemimpin. Dan saya rasa bagi pendapat saya, camp ini sangat bagus jika pelajar lain atau sekolah lain yang ingin membuat camp kepimpinan seperti ini boleh cuba dan boleh memanggil Afiq, iaitu Akademi Fasilitator Negeri Kedah. Boleh jugalah bertemu dengan iaitu Suzali untuk kalau nak kena bully lebih-lebih lah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.